Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kepada yang ada mempunyai masalah demam yang berpanjangan, makan ubat tu makan ubat ni tak jadi-jadi, insya-Allah ubat yang Allah sampaikan pada kita sangat banyak. Sekiranya tak jadi-jadi, kita beralihlah kepada ubat lain. Okey, hari ni saya nak sarankan kepada anda, jika demam tak sekebah-kebah, boleh cuba dengan menggunakan pokok sawi langit. Okey. Ni bunga pokok sawi langit. Cara-caranya ialah ambil pokok sawi langit beserta dengan akar, kemudian rebuslah menggunakan 4 gelas air, rebus sehingga menjadi 1 gelas air. Kemudian beri minum kepada orang yang demam berpanjangan. InsyaAllah esoknya demamnya mulai sembuh. Okey, ini nasihat dari saya. Kalau nak dengar, dengarlah. Kalau tak nak dengar, tak apa. Okey, sekadar perkongsian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.